8-2. Servis untuk Haziq Nizam. Dia mensasarkan ke sasaran 3. Gagal dikembalikan oleh Syahir Rosdi. Untuk mati yang ke-9. Tackling yang baik dari Haziq. Peluang untuk Hafizul Ayazi. Hantaran pendek yang diberikan oleh Effendi. Cukup tenang untuk ketiga-tiga pemain pasukan Negeri Sembilan. Oleh Haziq. Kali ini lepas dan Rakib gagal untuk mengapungkannya. Membawa Negeri Sembilan ke angka 14. Juga berada di hadapan jaring. Oh, cantik. Tetapi peluang di sini berjaya dimatikan oleh Hafizul Ayazi untuk memastikan Negeri Sembilan mengakhiri perjalanan mereka di Piala Emas Kir Johari dengan penamat di kedudukan yang ketiga.